Rumah semi-D 35 kali 80 square feet, tengah-tengah Bandaraya Johor Bahru di Jalan Abdul Samad. Yang luas, rasa macam duduk kat kampung, padahal 5 minit je nak pergi CIQ. Depan punya car porch tak ada masalah, letak 3 biji kereta. Kalau kereta lagi banyak, sana boleh masukkan. Okay. Ruang menunggu boleh dibuat dekat sini, ruang tamu boleh buat dekat sini. Rumah ni cukup selesa, dia punya hall cukup besar. Rumah ada 5 bilik, 4 bilik air. Memang sedap ruang tepi rumah ni. Kalau petang-petang kita minum kopi, balik kerja, dah penat-penat, rehat. Lepas rehat, kita masuk bilik. Bilik kat bawah ni ada 2. So, ini bilik pertama. Kalau tak suka bilik sebelah, bilik ni ada. Bilik ni ada toilet sendiri. Dekat dapur, tak payah nak rebut-rebut. Ujung ni, ada satu lagi toilet. Okay, sampai kat atas, ada lagi 3 bilik. So, bilik ni kita buat tingkap memanjang. So, nampak macam kuning sikit. Kita tengok bilik belakang. So, bilik belakang ni akan gunakan toilet ni. Toilet ni memang dah cukup cantik. Bilik ni pun cukup besar. Boleh masuk king bed. Selamat datang. Inilah dia punya master bedroom. So, master bedroom, toilet dia dekat sini. Ruang ni memang kita saja kosongkan. Kalau kau nak buat walk-in wardrobe pun boleh. Buat satu aisle, ini semua boleh buat built-in punya kabinet. Ini dia punya master bedroom. Tingkap memang besar. Ini nak letak 2 king bed, tak ada masalah. Dan juga ada satu ruang balcony untuk korang chill-chill petang-petang. Rumah ada 5 bilik, 4 bilik air. Corner ni, tepi ni ada lagi ruang. Saiz dia 35 kali 88. Besar gila rumah ni. So, rumah semi-D memang susah nak dapat. Kalau ada yang macam ni, Jalan Abdul Samad, alamat pun memang cun, 5 minit pada Bandaraya Johor Bahru. Korang lepaskan, korang yang rugi. Sebab apa? Rumah ni rasa kampung tapi dekat tengah bandar. Link kat bawah.